check in bilik 16.15. Okay, Assalamualaikum. Okay. Assalamualaikum. Oh, dah ada. Amna. Okay. Sebenarnya trip ni adalah trip apa, Cik Rah? Anniversary bersama si budak ni. Terus. Nampak ni, dia tulis. Amna, tengok ni. Ada apa ni? Happy anniversary. Thank you. I'm social. Tapi kat sini. Tapi Amna ni kasut tak buka lagi, Amna. Inilah. Di bilik. Dia upgrade bilik ah? Dah upgrade bilik? Bukan abang ambil tu bukan. Tak, betul-betul bilik ni. Bilik ni. Happy Ni apa? anniversary. Happy anniversary to Lovebird. Ya je Lovebird. Oi, nampak tu. Ni apa ni? Ni lukisan dia buat. Tak. Apa ni? Rama-rama. Chat. Lepas tu satu lagi, M Hotel dia bagi benda ni. M Social Hotel. Happy anniversary. Tak tulis apalah. Okay. Thank you. Jom kita review sekejap. Baik saya buat je review. Okay, so Cik Lek nak review dah bilik ni. Bilik M Hotel, M Social Hotel. So once masuk, macam biasalah. Ada tempat yang letak kita punya luggage. Lepas tu ada baju ni. Baju mandi Dan ini toilet dia. Simple, cantik. Okay, so Cik Lek pakai cantik ni sebab apa? Sebab baru balik daripada majlis merisik dan bertunang. Okay, nampak tu. Lampu dia. Toilet dia, bidet dia ada. Ni ada dia punya shower. Ini tak salah Cik Lek bilik cozy. Lepas tu dia bagi kopi dengan teh. Ada ni apa dia? CS ada kek. Ya Allah Akbar. Ada surprise. Amna. Amna kek. Amna kek. Han tengok ni. Dia ni peminat kek. Ya, balik bawa. Alah, comelnya anak kek. Anniversary balik. Sekejap, Umi bagi. Umi bagi. Gambar dulu nanti kan? Umi ambil gambar dulu. Ya Allah, dia ambil. Allah, Han tengok ni, Cik Lek tengah nak review, tiba-tiba ada surprise. Tak sangka. Kita kena ambil gambar 3 orang. Okay, sebenarnya Cik Lek memang request lah anniversary-nya. Tak tahu ada kek pula. Set up. Jadi nampak tu. Ambil gambar. MCC Hotel ni dia bagi juga kad anniversary. Ambil gambar ni jap. Amna, bagi Umi ambil gambar jap. Umi, ambil tu. Ni, lepas tu dia bagi satu lagi. Decoration tower. Okay, bang. Nampak? Okay, Cik Lek sambung balik review. Tadi terhenti sekejap sebab ada surprise. Okay, ini surprise yang kedua. Mana M Social Hotel ni, kalau kita beritahu dia, kita ada special anniversary atau celebration, dia akan buat. Terima kasih M Social Hotel. You are very kind to us. So, Amna. So, tilam dia bagi ni. Tengok lah. Bantal dia. Lembut lah. Ini memang tak jadi turun ni. Amna, balik nak tidur lah, Amna. Tak nak mandi kolam lah. Betul surprise tersebut. Betul-betul jadi surprise lah tadi. Bila dia bagi kek, dia tak pasal pula dalam tu. Okay, bagus. So, boleh repeat. Cik. Amna, macam mana? Umi okey? Umi suka? Suka kalau Hamna suka. Ya Allah. Dia ni peminat kek sekarang ni. Lately ni suka sangat kek. Happy anniversary. Okay. Tunjuk kad lah. Hantar balik. Okay, 1, 2, 3. Saya kita ambil gambar 3 orang. Letak atas stroller ke apa? Abang duduk sini ambil gambar. Ya, Cik Lek ambil gambar. Okay, jom kita selfie Amna. Janganlah makan dulu, selfie dulu. Ini sekarang ni. Dia tak sabar. Dia tak sabar dah. Alah.
Okey, Amna, Tengok Umi, balik. happy anniversary yang ke berapa? Yang ke-11. Ke-11 tahun. Alhamdulillah. Terima kasih sayang. Nangis. Balik dia emosi sikit. Biasalah. Touching. Touching. Okey, yang penting isteri dengan anak happy. Thank you M Social Hotel. So kita nak explore lagi Best lah betul ni. dekat bawah ni. Tengok view dia. View laut. Kat bawah tu ada kolam ni. Buka cari buka. Aduh. Dia mati aircon. Dia kalau buka ni, tadi abang tu cakap dia akan aircon akan mati. So kena rapatkan balik. Betul-betul rapat. Tengok view dia. Ni ada view rumah orang tak nampak dia punya kolam. Kolam belah sana kot. Kolam belah sana. Tak pergi pantai okey lah. Okey. Memang tak kisah dah. Dia seorang je makan tu, nampak tu. Tengok. Ada lagi satu ni. Selamat datang dia Mr. Abdul Malik bin Yaakob Lifeboat Stay Social by Jasmine K, General Manager. Thank you M Social Welcome to Penang. Hotel. Welcome to Penang. We are really appreciate with your surprise. Tengok ni. Satu lagi nampak ni. Happy anniversary to Lovebird. Thank you M Social. Esok kita dah amal esok. Lagi macam samping. Ni lagi satu. Banyaknya. Tadi ada kek. Yang ni ada kek. Yang ni ada, dia buat decoration lah. Decoration on the towel kan, nampak tu. Ada orang cium kat situ. Love. Happy anniversary. Thank you. Okay, morning Rose. Selamat pagi. Jom. Kita nak pergi breakfast di Hotel M Social. So, tempat restoran dia Bees and Butterflies Authentic Penang Cuisine. So, kat dalam ni lah ada decoration. Terus nampak tu. Dia ni nak pergi makan. Dia suka makan pagi-pagi. Sekarang pukul 7 lebih dia dah bangun dah. Cilik dah kejut dia. Umi dia dengan Walid dia dah kejut dia. Jap. Okey. Ni cantik. Tu lobby dia sana. Sini lobby dia. Tempat menunggu waiting area. Ni cantik ni, tempat ambil gambar ni. Okey, jom. 2 packs. Okey, 16. Okey, jom. Thank you. Hello, morning. Bye-bye, sabar. Boleh. Okey. Pak nanti keteguhan uncle. Sekejap nak. Wow. Kita cari seat dulu. Ada pantai dah? Okey. Thank you. Kita tengok sea view. Nak minta kursi apa tu? Baby chair. Thank you. Makan. Okey, Amna dah duduk dekat dia punya baby seat dia. Lepas tu ada surprise untuk dia. Restoran hotel bagi ni. Hotel bagi dia punya plate. Baby plate ada gambar apa? Amna? Nah, ada apa? Tunjuk balik. Amna. Elephant. Yang mana Amna? Rabbit. Ni rabbit. Nak sangat pakai makan dekat situ. Ada sudu dia sendiri. Nah. Okey. Makan. Nanti ambil air ni, dia boleh ke air oren? Boleh. Ni dalam beli cawan dia ni. Susu dia ke? Kan? Orange je lah. Ambil pakai cawan dia lah. Amna, terus. Wah, buka. Dia makan kek dia nampak tu. Wah, Amna makan kek. Alah. Ni budak suka mandi kolam ni. Sebelah sana tu ada kolam dengan pantai. Mana dapat mandi kolam ni malam petang semalam. So pagi ni nak ajak dia mandi pantai dulu. Biar kita makan ni okey lagi. Okay, kat sini yang Cik Ira lah cakap ada free flow ataupun macam station teh. Ni tempat ambil dia punya cawan mak dia. Ni ada kopi ni. Kopi machine. Ada cappuccino, espresso, latte. Semua ada lah. Ada 2 mesin kopi dia. Decoration for Christmas. Ada ni. The yogurt.
coklat satu. Tu ni stesen-stesen dia lah. Stesen untuk breakfast ataupun dinner, lunch di M Social ni. So, kau tengok sini kita ada chicken sausage, chicken slice with creamy sauce, hash brown, ada baked bean. Oh, ni stesen telur dia. Omelette satu? Oh, omelette dia. Okay, ready lah. Okay. You sunny side. Okay. Semua ada. Ini bahagian bubur ke? Bubur. Okay. Amna. Ngantuk je ni. Mi okey? Mi makan apa? Mi belum baru first ni. Ni Walid punya tadi. Walid ambil omelette, ada ambil telur mata sunny side. Lepas tu ada hash brown, ada beef sausage. Cheese? Oh, cheese. Oh. Tak tengok lagi. Ya, nanti Walid makan dulu, Cili makan dulu Okay, ini pagi Cili. Masa tu yang aku bagi dia tadi. Amna dapat kek, dapat ni. Umi dapat apa ni Umi? Dapat dimsum. Ha? Dengan pau. Coba pau dia kecil. Ini bukan pau dia. Pau dekat kedai Cina makan tu. Ni pau egg yolk. Egg yolk kan? Yolk. Egg yolk tu. Dia cair lah. Ni bukan kek lah. Ni pau. Oh, dia nak makan pau. Ingat kek. Oh, ingat kek. Alamak, ni pau lah. Walau berumbu mama. Nak yogurt pula. Nak yogurt. Ni tak best, ni tak sedap. Ni original. Boleh bagi. Anak rasa. Ambil sudu dia. Ambil sudu. Pakai sudu. Ambil sendiri. Ambil. Dia Walid punya tapi tak rasa apa. Biar dia makan. Ambil. Kita tengok dia apa reaksi dia. Okey. Makan. Yuk. Oh, betul lah sama macam dekat tu. Kedai apa nama dia? Dolly dimsum dengan Dolly dimsum. Suka pula dia. susu. Hah? Susu? Oh, susu. Suka lah yogurt ni. Padahal Cik makan macam nak muntah. Yogurt original, yogurt natural. Cik tak boleh. Makan buah. Oh. Amna suka. Minta. Tak ada, Umi tak makan. Aku minta makan. So Cik makan tadi sekejap dah habis ada punya omelette. Sedap. Omelette sedap. Omelette dengan telur mata lah. Telur mata biasa je tapi tak tahu kenapa sedap pula rasa. Tengok sekarang dah pukul 8 suku. Tengok orang dah ramai dah. Bila orang dah ramai orang bawa baby kan. Semua nak kasih nak pakai baby seat kan. Baby chair jadi susah sikit lah. Dia dapat tak dapat. So pengajaran dia turun dah awal terus dapat baby seat. Dia punya station roti adalah dari Danish, strawberry Danish, cinnamon Danish. Ini ada chocolate chip. Ini banana muffin. Okay, so kita nak buat roti bakar kat situ. Nanti Cik ambil song lagi ni. Oh, ada croissant. Okay, Cik Ra dengan Amna on the way nak pergi ke pantai. Jadi kita kena turun akses pantai kat sini lah. Naik lift jom. Bawa. Jom. Okay, sabar. Dia ni nak mandi kolam lah tadi. G Beach access. Beach access. Tu BX. Kita nak main Beach access naik G. Tak sabar yang sayang, alamak. Sabar. Tadi mandi kolam tu, kau pegang kolam. Mandi tak? Dia nak pegang kolam tadi. Ya. Boleh cakap mandi pantai dulu. Tunggu Umi Okay. To beach. Wah, mana tahu beach? Jom. Public access. Public access boleh. Public beach access. Wah, cantiknya. Amna nak mandi pantai, main pasir. Ni tempat basuh ni. Ni tempat basuh sebelum naik atas. Ada pantai dia. Yeay. Tukar kasut lah. Cik tukar kasut lah. Slipper boleh? Boleh. Oh. Cantik pantai dia. Private beach.
Dah sampai. Apa kasi apa dah? Dalam tu. Santai. Ha. Amna, happy? Macam terkejut je. Terus. Air minta balik slipper tetap. Dan berhenti untuk menyayangi kamu hingga matahari tak terbit lagi dan aku mati. Terus. Ha. Okey. Lagi. Lagi. Oh, cantik. Tu, lagi. Ni. Tu lagi. Ha. Finally, Amna boleh pergi main dekat pasir, pantai. Yang ni dekat kita punya hotel. Nak pandai tak buat ni? Okay, bye-bye Hotel M Social Hotel. Kita orang nak balik dah. Semoga ada rezeki datang lagi. Happy anniversary untuk Cik dan Cik lah. Semoga panjang umur, panjang jodohnya, sihat walafiat, dapat banyak lagi berjalan dan juga rezeki yang melimpah ruah dan dapat dikongsikan dengan semua, insyaAllah. Amin. Bye Umi. Buat apa tu? Okay, jumpa lagi. Jom, kita masuk dalam majalah ni. Pop up, jom. Jom. Yeah, up, 1, 2, 3, up. Umi. Betul-betul pengsan. Yang berak sudah. Okay, ni padang Kota Lama All Port Field. Apa? All Port apa tadi? All Port Field. Betul lah tu. Tu Cik makan mi patah dengan pasal bok. Abah. Suasana di Esplanade ataupun pada Kota Lama. Amna pensan. Tidur mandi kolam, mandi pantai, habis. Okay, kita bertemu lagi di dalam vlog Cik Lek. Kita nak check in hotel seterusnya di Pulau Pinang ni. Ui cantik lah. Ini tempat apa ni? Breakfast dia? Tempat breakfast dia je lah. Jom, hotel lobby mana lobby? Ini dalaman dia. Citra Dines. Walking distance saja ke tempat-tempat cantik dekat ni. Dekat Penang. Okay, Umi bawa semua Umi bawa semua stroller. Boleh bawa Amna je. Okay. Jom. Okay. Mana cepat masuk di dalam ni kak? Ikut Umi. Kita dance. Kita nak pergi lobby dia. Nanti kita check in. Kita share macam mana hotel dia. Okay, kita nak check in. Dah sampai dah. Oh, cantik. Amna ikut Cik Lek. Ikut balik dia. Umi tolak stroller dengan barang bag. Ni Ni betul lah? Okay, welcome to Citra Dines. Okay, kita dah tidur hotel ni. Hotel Citra Dines Connect Georgetown Penang. Dah check in dah. Kunci dah. So bilik tingkat 1 118. Okay, Citra. Okay, Cik nak tanya, kenapa Cik pilih hotel ni? Sebab kat sini dia dekat dalam bandar Georgetown, senang nak jalan. Jalan kaki ya? Sebab utama. Bukan kolam? Ya, sebenarnya sebab utama dia sebab ada tu dia tu. No. Tu kopi free flow. Dapat tu 24 hours. Citra yang Connect. Ni kopi 24 hours Yeah. Boleh bawa turun, bawa naik balik. 24 hours boleh minum berapa banyak nak. Nampak ni. Lobby dia lounge dah. Untuk waiting area tadi dengan lounge untuk lobby. So boleh lepak kat sini, nampak tu. Ambient dia cantik tu. IC je tadi. IC. Ya Allah, sorry. Terima kasih. Allah. So tadi belakang ni
Tempat kami parking. Ada parking berbayar lah. Tapi sebab kita jadi guest, kita dapat diskaun lah. Diskaun sikit lah. RM5 satu malam. Okay lah. So kalau depan ni jalan main road ni. Main road. Kau nak jalan kaki hampir sana semua dekat-dekat. Penuh pelancong semua jalan kat sini. Amna, anak mami ke? Amna. Terus. Okey lah. Betul ke budget yang pukul 12? Entah, tak tanya pula. So jom kita nak naik hotel lah. Bye. Okay, ni bilik kita. Kita nak check in. Mana? Dia nak tekan loceng. Check in. Dia nak tekan loceng, dia dah tahu. Benda ajar dia. 118. Tekan. 118. Assalamualaikum. Baik, buka pintu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dah sampai. Masuk. Mana masuk? Mana tekan loceng bau? Dia mana tekan loceng sekarang ni? Okay, bilik kita simple je. Minimalis. Yeah. Okay, bilik Citadines di Georgetown. Katil King. Mana? Satu ini dia punya basic ya. Adalah kittel ni. Ada tempat cawan-cawan dia. Ada hair dryer. Hair dryer je lah. Hair dryer lah kan. Cantik dia buat. Boleh katuk lah. Boleh katuk. Boleh simpan. I'm now wait. Boleh tak? Tunggu. Ya. Kenapa? Allah, balik baru nak review lah. Okay, bilik cilik ni kat tingkat bawah. Jadi kalau buka tingkap ni, nampak jalan lah. Nak buat macam mana kan? Jadi okey lah, senang. Kita orang barang banyak. Tak payah naik lift. Okay. Kasut buka terus. Kasut buka. Okay, ini bilik air dia. Simple je, tapi kemas. Cantik Sikit saja. Okay, dan itu sajalah nak review apa. Ada peti ais lah. Ada peti ais pun ada. Muat ada tempat tak stroller. Okay, jom. Petang ni kita jalan. Okay. Itu tak boleh buka. Tu, faham? Bukan Umi boleh buka. Tak boleh. Kena kaki sana. Ini katilnya. Tengok. Sedap pun, sejuk, lembut lah. Lembut. Nampak? Kan nampak? Ya ke? Puan, lembut nampak? Tak sangka ke? Sedap. Okay, boleh datang. Nanti Cik share apa dia punya facilities yang ada dekat Hotel Citadines, Georgetown, Penang. Okay. Sekarang ni Cik dengan Cira dengan Amna berada di Bukit Bendera. Diorang plan nak naik waktu malam pula. Waktu malam artinya sejuk dan juga pemandangan tu berbeza lah daripada waktu siang kan. Lepas tu okay, sampai dah. Tunggu diorang keluar. Kita masuk. Mana? Mana ni? Umi dah lipat dah stroller, tenang. Yeah. Kita naik Bukit Bendera waktu malam sekarang pukul 7. Kita jalan. So tak penuh ya. Malam-malam tak penuh. Happy je waktu malam. Amna. Terus. Tengok terus. First time nampak tu apa perasaan dia. Amna. First time naik
Bukit Bendera waktu malam. Amna. Tengok dah. Penang waktu malam. Macam dekat ni lah Amna. Macam dekat Hong Kong ah. Sayang, suka. Cantik. Suka Dia mata. tunjuk mata. Alamak, dia tunjuk mata lah Nenda. Mata mana? Dia nak tengok mata. Alah, nak tengok situ. Mata. Okay, masuk duit. Masuk duit. Masuk duit. Okay, tengok. Jangan dokong dia. Dokong dia. Tengok, nampak tak? Abang lah tengok. Ada. Tengok, aku pusing. Ni nampak saya pakai mata. Amna. No, wait. Ada vlog ke cakap tentang bendera? Dah. Dah kat mana sekarang? Kan kita berada di Bukit Bendera malam. Bukit Bendera waktu malam. Tambang berapa ringgit tadi? 15. RM16. RM16. Dua pergi balik lah. Kalau tak ada tiket, tak boleh balik lah. Tu, apa dengar tu? Mau kecek kedah. Kecek pula. Kecek. Cantik tu. Tu jambatan kedua. Ini jambatan pertama. Penang waktu malam. Nak susu? Nak susu. Susu lah Wati. Nak susu. Nampak ni. So ini kita punya kit So penting tau benda ni. Jadi anak senang tak hujan. Inilah dia. Inilah Amna. Minta susu. Dekat Bukit Bendera tu. Bendera dah nak minum. Bukit Bendera isap susu. Amna. Tak ada orang boleh lah minum. Ni tak ada orang. Okey lah nampak ni. Waktu malam kan. Okay, tempat tengok viewing deck ni. Nampak ni. So tak lama lagi kat sini akan ada cable car tau. Tapi mungkin lambat lagi lah 2 tahun lagi. Jadi kereta api laut sini kan. Kereta api laut sini. Nanti 2 tahun lagi cable car dari sini. Arah yang berbeza lah kan. Arah berbeza ya. Naik tempat berbeza kan. Tak jam lah. Tapi mesti dah upgrade dekat bendera ni. Ni suasana lah waktu malam. Siapa dah naik waktu malam okey. Cuma hari ni hujan sikit lah. Kita nak turun dah Penang Hill Station. Amna jalan. Lalu sini. Okey. Bye bye Penang. Bye bye Bukit Bendera. Ni dia punya gambar. Panoramic gambar dekat area Bukit Bendera ni. Tapi waktu malam tak nampak lah kan. Tak tahu mana satu bangunan Komtar pun tak nampak dah. Cantik, nice. Amna Ros dah naik Bukit Bendera pada tahun 2025. Tengok ni. Best ke? Amna Ros. Inilah stesen nak balik. Angle balik. Nak balik turun ke bawah. Okey. Atik tengok ni. Atik kena bawa mak waris dengan amak apa semua datang bawa sini. Nampak ni. Ramai kerabat-kerabat Atik. Dah mara Atik. Nampak. Waktu main kahwin. Atik, nanti waktu main kahwin, kalau ayah waris dengan mak waris datang kan, family dia datang, jemput datang ni Bukit Bendera. Nampak ni.
Ni malam-malam cantik nampak tu. Selembar atik semua ada. Dulu logo Pulau Pinang selalu. Apa dia? Dulu Pulau Pinang, logo Malaysia letak. Oh, logo Malaysia terus. Lagi bagus. Okay, kita nak masuk video je lah. Comel. Sayang dia? Sayang beb terjatuh ke? Allah sayang beb. Allah beb sayang. Beb terjatuh. Bau betul. Sayang dia. Sungguh segigi. Alah, Amna. Amna, Ros sayang beb, suka beb. Gosok gigi. Dekat Bukit Bendera. Waktu malam. Amna Ros, buat apa tu? Sini. Dia tengah explore Pinning Hill. Amna. Ros. Sini, pandang balik. Umi mana Umi? Umi mana Umi? Umi pergi. Umi mana Umi? Tengok buah, ada bola tak? Ada bola tak? Tu Umi? Umi sampai dah. Umi, Amna, Umi.